Abang Sodok makan steamboat. Mana dapur dia? Ni lah dapur dia. Oh, korang pakai arang? So Abang Sodok nak kuah apa? Kita ada tom yum, tomato, ayam dengan secret recipe. Secret recipe. Secret ni apa, Mak? Dia rasa pedas, creamy dengan berempah. Okay, untuk seafood kita ada ketam, udang, pahat, lalang, potong, ikan patin. Okay, ni dory fish, ikan toman, pang hijau. Ni lembu kari, lembu BBQ. Oh, yo. Ni lembu black pepper. Ni ayam black pepper. Ayam kari. Okay, ni ayam BBQ. Untuk kambing, kambing black pepper, BBQ. Ni kari kambing. Kari kambing. Bahagian cucuk goreng kita, so korang ambil je, bagi kita goreng. Best seller lah kat tempat kita. Telur puyuh? Ya, betul. Tempat ayam. So, maknanya bagi korang just goreng je lah. Ya, ataupun nak korang nak BBQ sendiri pun boleh. Okey, untuk saya kita ada 9 jenis. Fishball kita ada 20 jenis. White fishball, seafood tofu, lobster flavored, oborotsuki dan king crab char. Kita pun ada telur puyuh. Mak, yang ni kalau nak buat macam tu pun boleh? Boleh. Kita ada miswa, ramen, telur dan maggi. Kita ada cendawan, ada ayam nugget, sushi dengan bihun. Ini mushroom soup kita. Kita ada 4 jenis air. Baik. Kita ada koktail, kita ada air panas tapi banca sendiri tau. Ni bahagian snack. Okey bang, kita ada 6 jenis aiskrim, kita ada 20 jenis sos. Yang ni kita homemade sendiri bang. Sos Thai dengan sambal belacan. Kalau tak tiba macam mana? Kita ada dekat sini bang. Oh, kalau tak tiba ikut je lah ni lah? Ya betul. Yang goreng-goreng tadi. Oh, yang goreng tadi lah? Yang tak berkulit semua boleh goreng. Habis Mah, awaknya steamboat ni kira ringgit Mah? Satu kepala RM49.90. Untuk kanak-kanak RM29.90. Bawah 7 tahun percuma dapat grill, berkuah dengan goreng-goreng korang. Tapi kalau korang datang pukul 5 sampai pukul 7, harga akan jadi RM39.90 je satu kepala. Mah, yang ni boleh grill? Ya, untuk dapur kita special. Boleh grill, boleh berkuah. Extra charge tadi. Macam syarat dia? Abang ambil je gambar, letak kat story, tag kat Pun Melaka. Lepas tu kita akan bagi abang 4 jenis pilihan, anggur, orange, original dengan mangga. Habis Mah, awak punya kedai buka pukul apa ni? Daripada pukul 5 petang hingga 12.30 malam. Tapi kalau Jumaat Sabtu Ahad, kita extend sikit sampai pukul 1. Oh, Jumaat penuh ni? Ya, penuh. So korang booking cepat-cepat tau.